sains tingkatan 2. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu semua tengok depan. Okey, boleh pandang dekat slide ni. Okey, cuba kamu tengok gambar ni. Ada 2 gambar. Okey, ada 2 gambar makanan dekat depan ni. Yang mana jadi pilihan kamu semua? Cikgu tanya Alia dulu. Alia suka makan yang mana? Gambar apa? Gambar sayur. Ni. Okey, boleh duduk. Okey, Iman? Nasi. Gambar apa tu? Sayuran juga. Okey, tak ada orang yang suka makan burger ke? Mira? Burger. Dia tarik? Okey, tak apa. Okey, so jawapan kamu adalah A masing-masing. Okey, sekarang ni Ustazah nak kamu cuba teka. Apa relate kita lah, kaitan Ustazah nak cikgu nak ajar apa nama ni? Dengan bab kita pada hari ini. Berkaitan dengan, kau boleh jawab? Kalori. Kamu? Gaya hidup sihat. Okey. Semua betul So hari ni kita akan belajar tentang kepentingan gizi seimbang. Kalau kamu tengok gambar tadi kan, so dia ada gambar makanan. So gambar makanan, kamu boleh bezalah. Ada satu gambar burger tadi, makanan burger dengan makanan sayur-sayuran kan. Jadi mana lebih seimbang lah dan sihat? Sayur-sayuran. Okey, apa pula kaitan dengan makanan, 2 makanan nasi goreng dan teh tarik tu dengan faktor umur? Okey, tak apa, kita tengok kat sini. Jadi, so cara pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan mengajar berkaitan dengan menganggap kalori makanan yang diambil dengan setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang. Okey, gizi seimbang ni ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Kamu tahu kan semua kelas makanan tu? Contohnya apa kelas makanan? Protein, karbohidrat, lemak, apa lagi? Dan ada 7 kan, 7 kelas makanan. Okay, yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Itulah yang dimasukkan gizi seimbang. Okay. So, kita boleh tengoklah gizi seimbang ni ada di dalam mana? Di dalam piramid makanan. Di mana piramid makanan ini menunjukkan susunan kelas makanan yang membantu kita mengambil gizi seimbang. Okey. Piramid makanan juga dapat membimbing kita untuk memilih makanan dari setiap kelas seperti yang 7 tadi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral mengikut kuantiti yang betul untuk kesihatan tubuh. Okey. So tadi cikgu ada tunjukkan kamu 2 gambar dua gambar orang yang anda telah belajar tentang kalori makanan. So sekarang ni cikgu nak tanya kamu mengenai macam mana kamu nak menganggar nilai kalori makanan tu dalam hidangan harian kamu setiap hari. Kita cuba mari kita cuba untuk menganggar nilai kalori makanan ini. Okey. Kamu cikgu ada bagi kamu catatan kalori. Tunjukkan sikit catatan kalori. Tunjukkan sikit catatan kalori ya. Okey. So, catatan kalori ni cikgu nak kamu kirakan berapa nilai tenaga dan juga kalori yang ada. Nyatakan sekali berat je. Boleh. Dengan menggunakan kamu punya white ni. Okey. Whiteboard ini ni. Tulis jawapan dekat sini. Nak jawab, angkat lampu hijau. Boleh? Okey, kita tengok dulu gambar yang pertama. Okey, cuba sebutkan gambar ni. Apa nama gambar ni? Makanan. Ulang balik? Nasi ayam. Pandai. Okey. Okey, agak-agak sepinggan nasi ayam. Berapakah dia punya jumlah berat dan juga tenaga dia, kalori yang ada? Siapa nak jawab?
jawab boleh angkat tu lah. Boleh angkat lampu hijau. Makanan yang seterusnya. Okey. Siapa nak jawab? Ini makanan apa? Sandwich tuna. Dan salad. Okey, betul. Tangan sikit. Okey, sandwich tuna ni berapa nilai kalori dia? Okey, Iman. Kilokalori, 50 kilokalori. Okey, untuk berapa tu? Berapa tu? Dia tunjuk berapa keping roti? Satu. Kalau kat sini berapa keping roti? Dua. Jadi berapa nilainya? 180. Betul. Tepuk tangan untuk Iman. Okey. Cikgu bagi kamu satu stiker. Cuma tak? Okey. Boleh sampai. Kamu nak jadi yang nombor berapa? 3. Nampak? Okey, kita terus. Okey, seterusnya cikgu akan bagi kamu bungkusan makanan ni. So, setiap bungkusan makanan ni dia ada info mengenai kalori. Okey, so ambil dulu salah satu. Okey, jadi apa kamu kena buat? Okey, kamu kena tengok label makanan tu. Okey, kirakan. Cuba kamu tengok bahagian label makanan. Isikan di lembaran kerja yang cikgu bagi dalam teks ni. Di mana okey, jadi apa kamu kena buat? Okey, kamu kena tengok label makanan tu. Okey, kirakan. Cuba kamu tengok bahagian label makanan. Isikan di lembaran kerja yang cikgu bagi dalam teks ni. Di mana kita ada 3 kelas makanan, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, dalam label makanan dia ada tunjukkan setiap per 100 gram. Jadi berapa nilai gram dalam karbohidrat tu, protein dan lemak, kemudian kamu kena kira nilai kalori dia. Okey? Kira nilai kalori didarabkan dengan berapa? 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, mudah. Okey, boleh tak jawab dulu? Jawab dulu. Okey, kamu semua dah isikan dekat lembaran kerja tu? Okey, jadi cikgu panggil siapa yang nak jawab? Tuliskan kamu punya. Okey, Alia. Alia datang depan lah. Bawa kamu punya buat tadi. Okey, Alia dapat apa? Okey, kamu semua dah isikan dekat lembaran kerja tu? Okey, jadi cikgu panggil siapa yang nak jawab? Tuliskan kamu punya. Okey, Alia. Alia datang depan lah. Bawa kamu punya buat tadi. Okey, Alia dapat apa? Dapat apa ni kan? Lepas tu tuliskan jajan makanan biskut. Okey, jadi apa dia punya karbohidrat dalam per gram, per 100 gram dia? Kemudian dalam kiraan joule? Okey, protein? Kiraan joule? Lemak? Lemak pula? Okey, kita kumpulkan kepada Alia. Jadi cikgu nak teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, aktiviti ni kamu kena merancang satu gizi seimbang berdasarkan faktor ataupun situasi seseorang tu. Okey. Sebelum tu kita buka dulu buku surat, buku teks surat 57. Okey, kat ni kita ada
dan juga D. Okey, untuk 4 ni kita akan buat undian lah siapa yang dapat situasi untuk A, B, C dan juga D. Jadi kita pergi dulu pada situasi A. Okey, kita tengok nama siapa yang terpilih untuk situasi A. Okey, Musfira. Situasi A iaitu seorang lelaki yang bekerja sebagai pegawai bank. Okey, tangan tu. Boleh duduk. Kita teruskan dengan jawapan. Cikgu nak tengok kamu punya jawapan mengenai apakah hidangan yang sesuai bagi setiap individu ni. Kemudian berapa jumlah nilai kalori yang mereka perlukan. Okey, siapa yang nak jawab? Siapa yang nak siap dulu? Okey, Iman. Iman boleh ke depan. Okay, bawa kamu punya board sekali. Okey, Iman dapat situasi Seorang perempuan yang aktif dalam sukan. okey, perempuan yang dalam sukan. Okey, apakah hidangan yang Iman rancang untuk breakfast dia? Sarapan roti telur dan minuman air masak. Telur dan air masak. Cukup Okey, berapa nilai kalori tu untuk roti telur? Roti telur 220 kalori dan air masak 0 kalori. 0 kalori. Jadi total 270 roti telur tu. Okey, dia punya ni air masak kosong. Maksudnya hidangan roti telur berapa? Yang ini sarapan itu biasa coconut makan. Jadi berapa total yang kamu nak buat, kamu rancang untuk orang tu? 2,800 Kilo kilo kalori. Okey. Kan? Nah, ambil kucing ni. Satu. Okey, tanya Iman. Okey, jadi dah habislah kita punya ni. Tentu cikgu nak akhiri dengan beberapa soalan. Kita jawablah dengan menggunakan kamu. Okey. Betul. Tanya, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Nombor 1. Mengapa kita perlu membaca label makanan sebelum membeli sesuatu produk? Gila. Okey. Guna pastikan dengan nutrien seperti gula, garam dan lemak. Betul. Okey, tepuk tanganlah untuk kawan next. Ada tak soalan dia? Okey. Apakah faedah utama mengamalkan gaya hidup sihat sejak usia muda? Kira ya, betul. Orange. Okey, betul. Tanya. Tanya semua. Iman apa? Skor kita? Yang mana satu ni skor kita? Sama. Okey. Cikgu harap apa yang kita belajar hari ni kamu boleh amalkanlah semasa kamu di rumah. Masa nak beli makanan ke apa, kita kena tengok label makanan dulu. Kemudian selalulah kira kalori kita untuk menjamin kita punya kesihatan. Dan juga kena rancang kita punya menu makanan sihat kita lah, supaya kita dapat gizi yang seimbang. Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak.